Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, welcome to TT Talks Podcast Show. Diskusi podcast mengenai life stories khususnya untuk bekas pelajar Ansara Jelebu Pulau Kelawang di episod 1 The Beginning. Alright, so pada episod 1 I think lebih molek kalau kita mulakan kita punya podcast series ni dengan tahu bagaimana sejarah penubuhan Ansara Jelebu Pulau Kelawang itu sendiri. Jadi bersama saya untuk pada hari ini ialah Haji Azli bin Luqman. So Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. So I think kita cuba buat benda yang kita dah biasa. Kalau kat Malaysia apa-apa majlis kita start of course dengan surah Al-Fatihah. So mari kita mulakan majlis kita dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. So macam mana Loko? Sihat ke? Alhamdulillah How's sihat. life? Okey lah. Kita tengah musim bulan Ramadan ni kan. Habis tarawih tadi. Thank you lah korang pun lepas tarawih datang ke sini kan. Alhamdulillah. Okay, ini semata-mata memang kita nak tahu, kita nak dive deep into life story seorang Haji Loko itu sendiri. So bila datang tadi tu yalah, rumah ni basically antara rumah first lah aku step foot bila untuk lebih tahu dengan lebih lanjut pasal Ansara Jelebu Pulau Kelawang. Sebab masa tu aku rasa Loko sebagai acting ketua cawangan. So rumah ni aku rasa 8 ke 9 tahun lepas memang brings back memories lah masa tu. Kita buat meeting. Yes. So masa tu aku ingat Pidot ada buat satu program dengan Maktab. So bila dia nak buat engagement dengan Maktab, dia kata kita kena bentangkan ataupun pitch idea ni dekat Ansara Jelebu Pulau Kelawang. Aku macam masa tu, weh, ni nak jumpa abang-abang yang 10 ke 12 tahun senior daripada kau ni. Jadi aku pun macam gerun weh. Sebelum ni yalah kita duduk kat Popo sendiri. Kau kat Maktab, senior kau paling hebat pun mungkin setahun 2 touring kau je kan. Lepas tu kau pergi upper form pun setahun je beza dengan kau. Betul. Uni pun komen-komen 4 ke 5 tahun je beza. So bila kau jumpa dengan senior-senior weh 10 tahun yang first time kau jumpa weh. So kau jadi macam nak bahasakan diri sebagai apa weh. Aku kau ke saya abang ke. So bila jumpa Loko ni dia dengan gaya yang bersahaja, so dia macam quite laid back. Bila dia bercakap pun dia aku kau je. So dia menjadikan situasi tu sangat very calm situation lah untuk kita lebih senang untuk berinteraksi dengan dia. So Loko, mungkin untuk kita tahu dengan lebih lanjut macam mana kehidupan seorang Loko ni. So mungkin boleh cerita sikit mungkin daripada segi lahir kat mana, ya, nama penuh, sejarah upbringing, mungkin sampai daripada sekolah rendah lah. Okay, right. So silakan Loko. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay lah, saya dikenali sebagai Loko dekat budak MRSM semua seantero Malaysia. InsyaAllah semua orang kenal saya Loko lah. Tapi nama sebenar Muhammad Azli bin Luqman. Just jauh lah kan. Tapi saya nampak sikit mana dapat Loko tu kan. Okay, saya lahir tahun 82. Masuk MRSM Pulau Kelawang 95 Form 1. PMR 97. Lepas tu masuk Jasin 98 99 SPM. Sebelum tu saya sekolah dekat Seremban. Sekolah Kebangsaan Taman Pak Rujaya. Okay, alright. So saya lahir dekat Penang tapi saya menetap dekat Seremban daripada umur 2 tahun. Okay. Macam mana boleh lahir kat Penang lepas tu tiba-tiba membesar dekat Seremban? Actually masa mak saya pregnant tu kan, my father dia ada kursus lah dekat Penang. Lepas tu kena pula dekat situ beranak. Bersalin kat situ. And then after 6 months my father punya kerja dah habis dan dia transfer back tu. Lepas tu kami duduk dekat Taman Ehsan Selangor, Kepung. Okay. And then 1984 we pindah for good dekat Seremban. So memang kedua-dua mak ayah kau memang orang Nogori lah. Memang orang bau Wari. Okay, alright. So basically settle down memang dekat Seremban lah kot Yes, Paru Jaya Seremban. This is Paroi. Okay, alright. So basically
kita terus ke topik macam mana kau boleh masuk MRSM tu. Memang masa sekolah rendah tu mungkin dah simpan hasrat ke, mungkin ada pakcik ke ataupun close friend ke yang memang dah masuk MRSM yang menyebabkan kau rasa aku pun nak ikut jejak langkah diorang untuk ke MRSM juga. Okey lah, cerita MRSM ni. Saya masuk MRSM, first kali saya masuk MRSM Kuala Kerawang 14 bulan 1. 1995. Okay. Saya masuk MRSM, masa darjah 6 tu saya tak tahu. This is tahun 1994 ni cerita tau. Internet limited. Tak ada, basically tak ada lah. Tak tahu. Tekan komputer tu takut meletup. Zaman tu lah. Kan? Okay. Lepas tu kita tak tahu lah. Kita ada kawan. Kita ada kawan bola, kita ada kawan kelas. Kita ada kawan sekolah petang, sekolah agama kan. Itu dah kawan kita. So kita tak tahu MRSM tu apa. Tak tahu. Tak ada dia, kalau yang tahu tu mana dia memang fokus dia hidup dia nak belajar. Okay. Tak ada masa depan ada tu. Okay. Kita ada masa depan ni petang-petang main bola. Okay. Tak peduli benda tu. Tak peduli MRSM tu apa. Masa darjah 6 tu basically sebab cikgu kata ada ujian ni kan. Ada ujian kelayakan kan. Kita apa ujian handul lah. Masuk lah. Apa-apa ujian masuk. Ujian matematik, ujian English, ujian kecerdasan semua kita ambil. Lepas-lepas kan. Kita layan je lah. Lepas tu masa tu nak masuk permohonan masuk MRSM pun basically my parents lah yang buat. Kita tak tahu. Betul. Kan limited. Benda limited. Maybe zaman Suhal mungkin dah tahu sikit. 10 tahun beza pun mungkin ada. Limited tu masih ada juga. Tapi mesti tahu. Saat masa tu internet dah okey 10 tahun ni. Okey. Tapi sebab macam zaman aku pun MRSM masa tu pun aku tahu sekadar nama je. Sebab still tapi kalau ikutkan dia macam ada anti yang masuk tapi macam interaksi tu limited juga dengan dia. So yang kita tahu ialah kena beli borang sebagai sekian isi. Cuma pada aku personally aku macam teruja nak masuk sebab masa tu atas nama je. Kan nama masuk MRSM, maktab rendah, nama pun lain nama kan. Macam maktab kan. Paling kuat pun dulu kita zaman kita sekolah dulu menengah kan? Sekolah menengah, sekolah ataupun college lah paling kuat TKC kan. Selain daripada tu aku tak pernah dengar lagi yang ada satu institusi pendidikan nama dia maktab rendah. Macam maktab macam mana? Masuk maktab kan? So macam shock lah kan. Itulah. Itu aku lah. So masa kau tu memang atas dasar ayah kau mungkin isi borang dan kau pun redha je lah memang. Redha. Sebab tak tahu. Basically tak tahu. Tak ada. Aku tak ada saudara mara yang tahu. Tak ada saudara mara yang masuk MRSM. Adik-adik yang ke berapa? Daripada berapa orang? Aku nombor 1 yang sulung. Daripada 5 adik-adik aku nombor 1 lah. Adik aku yang second tu masuk MRSM juga. Tapi dia masuk second. Aku masuk dulu. So kau lah pioneer lah. Dalam family aku pioneer lah. Dalam keluarga besar pun sebab aku macam cucu yang tua, yang first kan. So say lah dia punya info MRSM tu alien lah. So bila kau dah dapat surat tu memang kau rasa macam teruja kau nak pergi ke rasa macam masih ada reserve, rasa macam macam tak tahu lagi nak pergi ke tak ke macam. Tak ada. Alhamdulillah aku sebab bila aku sekolah rendah aku tiap-tiap tahun aku ada join kemah-kemah, program perkemahan kan. So dah biasa lah duduk asrama. So tak adalah rasa macam tak nak pergi MRSM. Rasa macam nak try lah. Kita dah try. Kita pergi sekolah berasrama. Macam best lah sekolah berasrama kan. Rasa macam aku belajar genius masuk sekolah asrama kan. Pergi lah kita try duduk asrama. Lepas tu dapat duduk sendiri. Kita try hidup. Alhamdulillah masa masuk tu okey. So masa tu aku boleh bayangkan peristiwa masa tu mesti bawa baju 20-30 lah hanger. Bawa baldi, bawa x-ray. Bawa beg besar tu, kan. bawa beg besar tu. Badan pula masa tu kecil. Ya, budak kita form 1, budak lelaki mana balik lagi kan. So seluar badan pusat. member pakai seluar getah-getah lagi kan. So macam mana perasaan kau bila first kau melangkah kat MRSM Kuala Kelawang tu sendiri? Agak masa mula-mula masuk tu agak teruja lah. Teruja sebab macam macam ni sekolah berasrama macam power kan. Betul macam dapat bilik sendiri, dapat katil sendiri kan. Dapat katil sendiri, dapat meja sendiri, dapat locker sendiri. Lepas tu macam kau kena jalan daripada bilik kau nak pergi toilet dengan tower kan. Pakai selipar tu, selipar kena rembat kan. Ni memang pengalaman yang macam this is asrama life. Tapi dulu mak aku ada cakap kalau masuk MRSM ni dia special dia tu yang membezakan dia dengan sekolah asrama lain, dia katil single. Kan banding dengan sebab abang aku pun ada sekolah asrama. So bila dia masuk sekolah asrama tu dia kata double decker. So dia kata sekolah MRSM lagi hebat lah sebab kau katil single. Itu yang aku ingat lah.
So aku tak tahu kalau pengalaman kau lain. Masa tu masih kata single ke? Single. Single kan? Ada ke double? Double decker ada. Sekolah abang aku masa tu memang double Tak, decker. MRSM. MSM tak ada lah, tapi tak maksudnya tahu. SBP. Kita Kalau memang beza tak ada, dengan SBP, tak pernah tahu pula. tu mak aku corner nak sedapkan hati lah, macam nak tolak aku masuk MSM. Dia nak kata MSM ni pun bagus juga kan. So maksudnya katil single kot. Masa tu aku nak bragging right dengan abang aku, itulah modal dia, katil single. Nak kata beza banyak mungkin tak ada sangat lah kan. Okay. Alright, so basically macam mana proses kau menyesuaikan diri dekat Kelawang? Ada rasa perasaan homesick ataupun pernah ada percubaan lari keluar daripada maktab balik rumah dan merayu-rayu tak nak masuk ke MSM ke? Alhamdulillah, macam aku tadi aku dah biasa berkemping-kemping kan, so tak adalah rasa homesick tu. Lagi tu so ada jumpa 2-3 muka senior yang aku pernah tengok lah dekat sekolah rendahan. Tapi culture shock ni aku tak boleh panggil dia orang aku kawan. Kan? Kita kat sana kawan-kawan, tiba-tiba kat situ kena panggil abang kan. So redor lah panggil abang kan. Tapi macam tak berapa nak kawan pun dengan dia orang tu. Cuma tu lah culture shock dia kena kumbang-kumbang komkak kan. Komkak abang marah. Kan? Okay. Betul lah. Kawan-kawan semua okey. Aku second batch. Aku second intake. Oh, okay. So aku masuk 14 bulan 1. Dia masuk bulan 12. Oh, masa tu SEM sekolah start bulan 12? Bulan 12 start. Okay. Bulan 12 start. Tapi aku masuk bulan 1. Bila aku masuk bulan 1, masa tu aku ada bawah 10 orang tu aku. Ada 12 orang tu. Kan? Kita orang agak outcast lah. Orang lain semua benci tu orang. Kan? Kak Ani pun first batch. Aku second intake. Lepas tu dia orang agak benci sebab kita orang masuk, kita orang ambil ujian mat untuk ahli kelas tu. Kelas kena reshuffle balik tau. Dia orang dah sebulan kelas, kena reshuffle sebab kita orang. Okay, alright. Sebab tu dia orang agak benci tu orang mula-mula. Yang 10 orang ni lah. Okay, alright. So, masa zaman kau tu macam mana keadaan dekat maktab? Macam maksudnya Dewan Selera, DS makan sedap ke tak? Padang aku rasa tip-top daripada dulu sampai sekarang pun tip-top. So daripada segi makan tu macam mana? Budak-budak ni sensitif sikit kan buat makan ni. Ini keadaan mula-mula masuk lah. Satu, aku adalah batch terakhir. Aku rasa aku batch terakhir yang perempuan boleh tak pakai tudung. Okay, alright. Itu lah. Tapi tengah-tengah tahun 95 dan dekat usia 96 tu, tudung dah wajib. Satu lah. Dua, Keluar Kelawang. As you know, aku Keluar Kelawang, kalau Norman is first batch, aku batch ketiga lah. Aku batch ketiga masuk situ. So benda tu masih apa lagi? Virgin lagi lah kan tempat tu kan. Tak ada perubahan lah. Yang L tu masih lagi asrama. Sekarang dah jadi makmal lah. Makmal, betul. Makmal kan. Sekarang ni PSP is our DS dulu. Yes. Tak tutup. Sekarang dia tutup. Itulah kita orang yang belakang tu asrama puteri yang Dewan tu tak ada. Asrama puteri yang dekat guard tu tak ada. Yang guard tu dulu depan sikit ada tempat paip depan tu tempat mandi. Oh, tempat mandi macam awam lah, public punya ke apa? Tak. Sebab masa zaman kita orang, air tak ada ni adalah biasa. So itu tempat mandi. Lelaki turun daripada asrama, turun pergi situ mandi. Okay, alright. Dia sama ada mandi situ atau mandi kat bangunan akademik. Okay, memang pipe tu memang kau macam-macam posisi lah. Sekati lah macam mana. Sekati kau merokok nak mandi. Kau nak mandi tu kan. Kau bertinggung ke apa, lantak lah jadi kau mandi. Itu zaman tu. Okay, alright. Lepas tu Padang pula kena naik Bukit Tonggek tu. Betul. Kan? Dia laluan lelaki dengan perempuan masa tu lain kan? Perempuan kena naik tangga kat surau. Ya, surau. Lelaki daripada bawah naik Tonggek. Yes. Okay, alright. So, satu fakta menarik yang aku tahu pasal Loko ni, dia dengan Kak Ani ataupun isteri Loko ni, dia memang bersama daripada Kelawang sampai lah sekarang Alhamdulillah. Dia antara pembenci aku dulu sebab dia kelas A. Masa mula dia masuk dia kelas A. Dia yang kena tendang kelas B. Okay. So, aku masuk kelas A, aku jenis lagi dia. Aku masuk kelas A. Dia antara pun, tapi itulah tu, nak macam mana jodoh kan. Kalau dah jodoh tak ke mana kan. Okay, alright. Form 1 lah. Form 1 macam mengorak-ngorak sikit kan. Lepas tu Alhamdulillah, tapi sampai Form 3, lepas tu berpisah. Dia pergi berseri. Lepas tu aku tahu korang pergi pergi separate way kan. Aku pergi Yasin, pergi dia pergi berseri. So hidup tak ada apa-apa masa tu. Tapi tak ada hantar surat secret admirer apa, tak ada hantar surat. Ada kan? Ada surat. Ada ni. Siapa? Dedication dedication. Zaman dedication kan? Ada dedication. Adalah juga sampai ke berseri lah kau tak? Ada lah. Okay, alright. Lepas tu jumpa balik lepas SPM. Okay, alright.
Sebab lepas tu memang kau decide nak menamatkan zaman bujang kau. Lepas degree, lepas habis ngam-ngam aku habis degree sebelum aku grad, aku ni hantar ni Proposal lah. nak kahwin lah. Okay. Tak apa, yang tu kita akan bincang lagi dengan lebih lanjut kemudian. Kita nak tahu kau punya study life. So basically aku nak tahu macam mana nama loko, macam mana origin nama loko tu. Gabuk. Okay. Okay. Nama loko. Actually nama loko tu daripada nama satu budak asrama panggil nama bapak kan. Semua tu zaman tu semua panggil bapak. Apa perempuan pun panggil bapak, lelaki pun bapak. Kalau nama bapak tak bapak normal sangat kan panggil nama atuk. Tu lah kita orang Kelau-Kelawang ni best sikit kan. 100 lebih kan. So tahu lah mak kau nama apa, bapak kau nama apa kan. So kita panggil apa yang paling sedap sekali. Kan? Kalau nama atuk kau memang pelik, memang melekat lah nama tu. Melekat tu je lah. Tapi bagus lah budak MSM dia selidik salah silah keluarga tu sampai ke atuk nenek pun sekali. Aku terpalit memang kena. Memang dapat lah kau. Ni satu. Masa form 1 kau akan buat kajian sejarah tempatan. Okay. So folio tu memang budak-budak folio tu tiada rahsia lah. Pantang dapat lah nama. Pantang dapat. Memang kau dapat tu. Lepas tu itulah dia orang panggil mula dia nak panggil aku local. Okay. Tapi sebab ayah aku memang nama dia panggilan ayah aku ni dekat sekolah dulu, ayah aku dulu Jenan, asrama Arak. Memang panggilan dia Loko. Lokman Omar. Okay. So masa tu ada 2 Lokman. Seorang lagi Loka. Okay. Lokman Abdul Rahman. Ni Loko. Okay, so dia panggil Loko. So ayah aku punya barang, kau tu kamus Oxford yang tebal kan. Oxford dictionary tebal kan tu. Tapi tu ada Loko. Aku bawa benda tu. Kan? Bawa tak guna pun, tapi bawa je lah kan. Nampak macam terpelajar sikit. Tu budak panggil ikut tu Loko. Alah lekat sampai sekarang. Aku lekat tu, aku keluar, adik aku masuk, lekat kat dia pula. Nama tu dia bawa lagi lah. Dia bawa. So 3 generasi lah carry nama sama. 3 Loko dia satu rumah. So kalau 3 orang tu keluar, kalau panggil Loko tu semualah aku rasa akan berpaling lah. Semua tengok macam lah. tu lah. Macam tu lah. Okay, alright. So lepas kau Kelawang, kau antara aku rasa kau mestilah skor kan, masuk Jasin pula kan. So macam mana pengalaman kau kat Jasin pula lepas tu? Oh, dekat Kuala Kelawang dengan Jasin. Dan Jasin dekat Kuala Kelawang aku ada satu senior aku form 1. Senior form 3 aku baik. Okay. Kan? Senior dia biasa Kuala Kelawang 3 batch ni, form 3 dengan form 1. Of course, kan? betul. Form 2 outcast. Form 2 dari atas, kita form 1 ni jadi kita lah outcast. Kita tergeng dia akan form 1 macam tu kan. Yes. Tapi still dia punya relationship tu baik lah, mungkin sebab tak matang je kot. Tapi masuk Jasin ada 2 batch je. Dia keras sikit lah. Dia punya bully punya ragging tu keras sikit lah. Okay, alright. Kan? Tapi tu tak patut cerita kot sini kan. Tapi tu lah dia bila pengalaman masuk, itu mendewasakan lah. Tapi dia keras sikit lah. Aku cakap kau okey lah, Alhamdulillah. Tapi macam mana kau boleh buat decision nak masuk ke Jasin? Adakah sebab yalah biasanya kalau orang yang duduk dekat belah-belah selatan ataupun Lembah Kelang ni dia akan lebih prefer nak pergi Jasin sebab lagi lebih dekat lah kot. So adakah pilihan Jasin tu atas dasar sebab lokasi ke kau rasa macam go with the flow? Kita ada berapa pilihan sebenarnya itu? Mungkin 2 lah kot. Tak silap aku. First choice aku Kuantan. Okay, yang bukan Bitara lah kan. So tapi tu lah banyak member aku sebab kita punya senior banyak pergi Kuantan, so macam terpanggil lah nak join orang. Ya, tu dengar cerita Kuantan macam best kan. Duduk pula kat Pekan Kuantan kan, kau boleh keluar kan. Outing tu kau boleh action lah kot, pergi Pekan Kuantan kan. Betul. Pergi bandar Kuantan kot masa tu. Kalau pergi Jasin aku rasa Pekan je kot. Kalau yang lain semua aku rasa Curug Ulu lagilah, tak cerita lah kot. Betul. So dekat Jasin macam mana pengalaman kau dengan kawan-kawan? Sebab Jasin ni aku tahu dia elite dan juga dia punya best dia tu selling point Jasin ni ialah swimming pool lah. So adakah kau sempat mengalami keseronokan ada swimming pool tu ke? Aku tak tahu pula selling point dia swimming pool sebab aku macam tu lah, aku kan tak berapa peduli sangat. So tak pernah tahulah Jasin punya cerita. Tapi bila masuk Jasin tu aku masuk tu dalam keadaan swimming pool tu tengah diharamkan. Sebab dia baru habis kes tahun lepas tu, tahun sebelum tu ada budak meninggal. Oh, yang lemas kat dalam form swimming meninggal. pool.
Form 4 meninggal kan. So dia diharamkan buat sementara waktu, tapi by the time aku dah tengah-tengah Form 4 tu, dia buka balik. Tapi dalam pengawasan yang ketat lah. Kan? Lepas tu Jasin, aku masuk Jasin ada dalam So maksudnya masa tu kau tak masuk lagi, tapi yang batch Form 4 masa tu yang lagi makin aku lemas. masuk 98, tahun 97 tu Form 4 dia meninggal. Okay. Kira senior setahun kau lah. Aku je senior lah. Okay, alright. So tapi masa tu macam ada rasa macam seram juga nak masuk swimming pool ke? Dah jumpa air memang tak ingat dunia lah. Dia ada bahagian rendah tu kan. Dia yang cetek kan. Kalau cetek tu dia seram tu kalau kau lalu malam-malam. Okay. Siang tak ada seram. Budak kalau main budak weh. Kan tu cakap jumpa air lantak lah apa benda pun. Okay, alright. So lepas kau ke Jasin, budak Jasin mestilah skor kan. Susah juga nak jumpa budak Jasin yang tak skor. So macam mana kau boleh pilih pilihan kerjaya ataupun pilihan kos nak buat kos yang kau minati tu, dan kenapa universiti yang kau pilih tu sendiri? Okay, ini cerita lepas SPM. Aku basically macam masa masuk MRSM lah. Semua parents aku yang buat. Bukan semua parents aku yang buat, semua parents aku yang dictate. Sebab satu, aku bodoh. Aku tak tahu ada tuju weh. Aku hidup aku nak buat apa esok. Bukan nak buat apa minggu depan. Kan, macam tak peduli. Kau tak ada long term plan lah. Tahun depan kau jadi apa kan. Macam hari ni malam ni aku tengok, kalau aku tengok bola malam ni, esok aku nak jadi pemain bola sepak. Kalau macam ni aku tengok kan, esok aku nak jadi pilot. Macam tu lah. Dia tak ada, aku tak ada masa depan. Masa depan aku limited. Kan, satu. Ni sebab aku budak-budak zaman tu lah. Budak-budak yang zaman 90-an kan, 80-an kan. Tu satu, limited. So, lepas SPM, aku kata ke ayah aku kata nak jadi apa kan? Aku kata aku nak jadi accountant. Tu cita-cita budak lah, accountant kan. Macam mana kau boleh tiba-tiba keluar nak jadi accountant tu? Random ke? Aku suka math. Oh, kau memang suka matematik lah. Aku suka mengira-ngira, aku suka. Okay, kan? Alright. Tapi tak ada power pun, aku suka tu. Berbanding dengan benda aku suka. Aku rasa nak jadi accountant. Itu aku kata ayah aku kata nak ambil apa kan? Aku kata tak kisah apa-apa asalkan tak ada fizik, kimia, sejarah. Ni aku cukup menyampah. Masa aku trial teruk aku ni. 3 tu lah. Cangkul. 3 ni kan. Lepas tu dia kata okey lah, ambil ni, ambil ukur bahan, follow pakcik aku. Kan? Ambil kat mana? Kau pun UiTM ada, UTM ada kan. Kau pun just go with the flow je lah. Tak ada nak tanya macam-macam ke. Asalkan tak ada datang 3 ni, kau okey. Aku pergi. Kan? Pergi lah. Betul lah aku mula-mula sebelum result keluar, aku masuk matrik Londang. Kan? Melaka. Tapi sebab tu pun ada aku terpaksa masuk lah. Kalau tak masuk nanti aku macam ketinggalan dengan peredaran zaman kan. Dan kau pun masuk pakai result trial betul Okay, alright. Kira power lah, cemerlang lah result kau. Macam tu lah. Aku 3 tu yang cangkul. Okay, alright. So lepas tengah jalan tu dapat offer ke UiTM, kau cabut lah. Aku tak sampai 3 bulan dekat Londang. Okay. Aku tak sampai 3 bulan kat Londang. Lepas tu dia keluar result, aku terus pakai result tu, aku keluar. Aku keluar masuk UiTM. Masuk UiTM Shah Alam, 5 tahun aku buat diploma and degree ukur-bahan. Alhamdulillah. So maksudnya kau buat diploma 3 tahun, lepas tu kau transfer kredit ke degree lah. Buat 2 tahun. Berapa tahun kos tu? 5 tahun. 5 tahun lah. So by the time kau 23 tu kau dah settle lah. Alhamdulillah. Okay. So bersambung balik cerita baik-baik percintaan kau ni. So lepas aku dengar lepas saja kau habis degree tu, kau straight away pitch idea yang kau nak kahwin kat bapak kau, betul ke? Aku habis exam. Lepas tu aku kembang-kembang barang kat rumah kan. Barang kat Section 7. Section 7 tu ada berapa flat masa tu? Bukan macam sekarang, ada berapa. Lepas tu aku lah balik rumah. Balik rumah malam tu aku buka kalender tunjuk kat ayah aku. Abah nak kahwin. Okay. Tapi bapak kau bukanlah dia dah kenal pun. Dia dah kenal dah lah. Tak ni dia tak adalah tiba-tiba tak semena-mena kau ni, kau ada buang tebiat ke apa. Tu lah. Okay, so maksudnya bapak kau pun dah aware lah situation ni. Yes. So yalah, lepas tu memang green light lah. Tu hospital tarikh, bertunang. Okay. Bertunang pun sebelum aku grad. Yes, bertunang sebelum aku grad.
Okay, tapi masa tu Kak Ni pun dia di UiTM juga ke kau masih LDR juga masa university life? Kak Ani masih lagi dekat UiTM. Dia sebelum tu YPM dia masuk, dia transfer kredit bagi UiTM, dia masih lagi. Lepas kahwin, dia berhenti. Okay, so kau boleh cerita Kak macam mana daripada transition daripada university life ke alam pekerjaan pula lepas tu? Yang kau cakap kau ikut pakcik kau dan sebagainya. So macam adakah early on masa career life tu kau rasa macam ada struggle sikit ke kau rasa memang passion kau buat QS ni? Okay. Satu, aku belajar QS, diploma degree. After aku belajar, aku tak buat langsung. Aku terus terjun dalam ni perniagaan. Aku rasa family business lah. Aku berniaga dengan parents aku kan. Sampai sekarang, aku tak sentuh langsung degree. Degree aku bersih. Dan kau tak pernah langsung masuk kerja di bawah bos yang asing ke pernah juga ada final year punya intern ada lah kot. Intern ada, tu pun dengan pakcik aku. Okay, so basically memang dah dalam family punya business lah early on. Okay, alright. So lepas mungkin dalam pekerjaan dalam alam pekerjaan kau tu aku rasa masa tu jugalah kau start look into nak tubuhkan Ansara Jelebu Kau Kelawang. Boleh kau cerita sikit macam mana kau dapat ilham nak tubuhkan Ansara Jelebu Kau Kelawang tu sendiri? Okay, cerita dia satu. Okay, masa aku kerja, zaman awal kerja dulu di zaman Friendster. Aku tak masuk MySpace tau. Aku skip zaman tu. Kau tak pernah kawan dengan Tom MySpace lah? Tak, MySpace aku tak pernah wujud. Okay, Aku tahu Friendster, MySpace, Facebook. Tapi aku Friendster aku skip MySpace tu. Okay. Tapi zaman Friendster pun aku tak apa nak cemerlang sangat lah. Zaman tu baru-baru lagi kan. Lepas tu ada sekali tu arwah Bob, member aku, budak Kelawang kan, dia kata, Luku, dia PM aku kan, Luku, masuklah Facebook. Kan? Lepas tu benda Facebook lah tu macam, okay kita try. And then start dari situ mula banyak kawan yang budak Kelawang kan, menggila masa tu. Cari, jumpa sini balik, jumpa junior balik kan. Yang rapat-rapat setahun dua ni. Jumpa. And then kita cerita tahun 2007, 2008 kan. Bila dah jumpa 2007, 2008 ni baru kahwin. Aku kahwin 2005 kan. 2007, 2008 ni aku galak aku galak dengan anak aku kecil tu. Aku galak cik member kita main futsal. Jumpa mula aku rasa dia mula dengan ni reunion raya rumah aku. Aku ajak orang datang rumah aku, budak nak member datang. Lepas tu borak-borak macam best pula jumpa lagi kan. Lepas tu jumpa tempat lain, kita main futsal, ajak lah sini, ajak junior kan. Dah lama futsal aku tu dah sampai aku dapat cari Abang Long first batch. Okay, alright. Kan? Dia macam sistem MLM lah kot cari jumpa kan. Okay. So, berantai lah dia punya tu. Berantai tu satu Facebook. Kan? Kau reconnect through Facebook lah masa tu. Masa tu WhatsApp tak ada. Masa tu SMS je. Aku zaman tu BlackBerry kan. Okay. Budak-budak BM lah. BBM. Lepas tu start dari situ aku jumpa Abang Long semua. Rupanya Abang Long ni ada Mahdi, Abang Heri kan. Yep. Kak Hani, Kak Fazmi ni antara yang kuat lah. Dia orang kata, dia orang dah pernah nak tubuhkan Ansara ni. Tapi macam sekerat jalan kan. Dia nak buat Ansara, terserah aku rasa Ansara Jelebu masa tu. Dia nak buat. Tapi sekerat jalan, tak jadi. Lepas tu aku kata, tu pula, dia minta aku proceed kan. Aku try. Dan 2010, aku buat SPKG first. Yes. Kan? Yeah. 2010. Aku ingat lagi ada banner yang Tangerine Pictures. Masa tu Ansara Jelebu, Ansara Kelawang kan. Poster tu ada lah, aku ingat. So aku rasa yang tu first lah masa kau berjaya gabungkan banyak juga batch masa tu kan. Banyak. Daripada Abang Long sampailah almost the current batch. Dan ada juga kau buat dinner masa tu kan. Malam tu. Siang reunion, malam dinner kan. Tu lah masa tu. Besar-besaran kat masa tu. Tu first time aku buat. Lepas tu esok tu first interim meeting apa? Meeting first tu. Meeting nak buat meeting first nak tubuhkan Ansara kan. Okay. Kita buat ni AJK sementara kan. Waktu kita hantar semua. Dan masa tu kau memang dilantik jadi ketua cawangan sendirilah. So aku yang paling bising tu. Okay. Silap juga jadi bising kan.
Aku paling bising masa tu dia nanti kan. Okay, jadi presiden. Jadi presiden tapi masa tu tak berapa organize kan. Sebab nama-nama pun semua nama mostly budak batch aku. Kan. Okay. Tak organize tu tak berapa nak jalan kan. Tapi dia ada macam ada futsal, ada reunion. Tu Mansara Kelawang masa tu duduk dalam kelompok sendiri Ansara je. Ansara Kelawang ni. Dia tak ada Ansara besar. Tak join lagi lah pusat tak join, tu. tak join. Kita tak tahu. Aku ada sekali cuba pergi meeting, yang tu aku rasa macam tak reti. Aku tak reti nak borak dengan diorang ni kan. Saya tak reti, macam rasa tua sangat diorang ni kan. Padahal dalam Kelawang ada je yang tua. Tapi macam bila diorang tu macam tua tau. So tak boleh borak. Aku pergi sekali tu, macam dia terlalu formal lah. Mungkin ada mukis masa tu. Okay. Macam aku tak boleh masuk. Okay pula. Lepas tu macam tu lah 2010. Dan aku rasa masa tu juga adakah masa-masa tu juga yang start ada KSA ke lepas beberapa tahun bawah tu baru? Okay, KSA ni start aku, basically lepas aku start Ansara Kelawang, aku mungkin setahun je kot, setahun lebih. Lepas tu aku mula mandom. Sebab adalah few cerita belakang sikit kan. Aku tak apa nak pergi. So aku diam buat tak tahu. 2015 Harun Kuatah jumpa aku. Dia approach aku. Dia kata, Luku Kelawang dia nak jumpa. Dia jumpa Pap. Beza 20 tahun dengan aku, Harun kan. So maksud 30 tahun lah dengan aku. 20 tahun dengan aku kan. Masa tu aku umur 20 lebih kan. Dia 40 lebih kan. 40 hujung lah. Aku okay. Dia kata dia nak masuk jawatan tertinggi Ansara. So dia nak minta aku support kan. Kata macam mana? Dia kata suruh aku masuk kuatkan balik Ansara kan. Ansara Kelawang kan. Lepas tu join aktiviti pusat kan. Sejak tu aku masuk balik. Aku macam restart balik Ansara Kelawang. Lepas tu aku bawa Ansara Kelawang masuk pusat. Aku join meeting Harun ada besar borak-borak. Dan masa tahun tu juga aku buat pesta bola. Pesta bola ada. Pesta bola ni antara event yang sukses lah aku rasa. Padahal masa tu plan tu tak lama kan. Aku rasa macam cakap-cakap mulut je, tahu-tahu jadi event ni. Betul. Yang kita orang pun maksud disuruh hantar tim lah. Macam kutip je lah mana-mana area. Sebab masa tu 2015 ngam-ngam aku masa tu baru grad. Aku baru balik Malaysia masa tu. Dan kau pun masa tu dah start aktif balik. Macam Syok ni boleh join ni kan. Lepas tu masa tu lah nak kenal ada muka senior macam CEO Mega Holding. Macam gerun juga tengok abang ni. Tapi punya hati dia baik lah. Dan insyaAllah nanti kita akan panggil jemput dia sebagai salah satu panel kita. Nama tu kita biar rahsia dulu. Tapi clue dia is CEO Mega Holdings dulu lah. So bila tengok akak-akak ni semua semangat, aku pun jadi ni syok ni. So I think lepas tu, lepas kau dah buat pesta bola mereka, which is I think quite a success juga. Kau lepas tu ada buat program Jom Balik Maktab kan? Jom Balik Maktab sebelum KSA lah. 2016 lah, 2017 lah. Mana ada KSA dulu. Aku buat KSA dulu, lepas tu baru GBM. KSA dulu. KSA first 2016. Yes. KSA first 2015 aku buat pesta bola. 2016 ada KSA. KSA tu first KSA yang Harun buat. Kelawang nombor 2, Kuantan nombor 1. Yes. So untuk satu chapter yang agak macam baru nak start dan agak kecil in numbers, boleh dapat nombor 2 tu accomplishment lah juga kan. Maksudnya kau dah kalahkan yang otai-otai punya chapter masa tu. KB, KT kan. Macam power jugalah. Tapi aku rasa kalau untuk KSA ni memang Kelawang ni tak tahu mungkin alhamdulillah kita pun untuk sukan tu mesti adalah dalam top 5 ke top 10 lah kan. So I think sukan ni memang forte untuk Kelawang lah kot rasa. Kita antara MSM rendah yang top lah. So MSM lain semua MSM tinggi. Betul. MSM 445, kita MSM 413 tu. Betul. Kalau dah line up tu, ada KB, KT kan, Taiping semua yang yang form 4, form 5. Betul. Kita je form 1, form 3. Kita sepatutnya kita punya atlet semua dah pergi yang ke atas tu. Betul. Tapi alhamdulillah KC-KC yang ada ni termasuk dalam kau dah tarik balik budak-budak kan. Kau pun dah tarik diri balik masuk ke Kelawang kan. Itu tak perlu dicerita lah. Itu biar rahsia. Alright, so TT Talks Podcast Show akan take a break dulu. Alright, so kita akan bersambung sebentar lagi.